Hai kawan-kawan, biasa kita jual fan tester digital, jenis digital, kita jual benda ini. Yang model macam ni ya. Dia pakai ini. Ini cucuk bumi. Biasa kita cek macam ni, mari. Cek macam ni. Kita cucuk bumi. Kita test sini, tengok berapa voltage. Tengok sini dalam. Cameraman, tengok sini dalam. Tengok voltage sini. Tengok. Nampak? 11 kilowatt. Ni 11 kilowatt. So, ini jenis lama punya fan tester. Dia ada pakai ini copper. Tapi ya, sekarang kita ada baru punya tau. Maxon fault finder. Ini jenis fan tester yang tak pakai copper rod untuk test. Jom, mari tengok. Tengok macam mana kita test. Ini pakai elektrik. Ibu pakai elektrik. Dalam ada energizer. Kita sambung keluar. Kita pakai ini cowl switch. Kita sambung keluar. Ini aligning adapter. Kita boleh test ini. Ini voltage yang pemula. Kita test ini. Mari tengok. Tengok sini. Nampak 11 kilowatt. Nampak tak? 11 kilowatt lah. Kita pakai lagi satu lightning adapter. Design di Germany ya. Mari. Tengok sini. Berapa watt? 11 kilowatt juga. Yang itu negatif itu ada leaking lah sedikit. Ada leaking sebelah kanan. Tak apa, kita test. Ini. Test ini. Ini fault finder. Bila dia tekak ini pakai elektrik, dia ada sensor sikit. Dia pakai sensor lah. Kita test ini tengok berapa. 11 kilowatt lah. 11, nampak? 11 atau 12. Kita tinggi sikit. Kita test ini. Takut ada current lah. Hati-hati jangan kena. Sini ada 11. 10 kilowatt. Dia anda panas sini. Mana sini ada sikit leaking . Sebelah kanan ada sikit leaking sini. 3 kilowatt sikit leaking . Tapi tak ada masalah. Masih kira tinggi lagi. Okey. Ini fault finder . Banyak senang, tak payah ada wayar bumi, cucuk bumi . Terus sensor ini test saja. Test saja sudah tahu. Okey. Lagipun harga dia harga patut fault finder. Sekali dengan fan tester. Okey. Siapa yang peminat boleh hubungi kami. Sekian, terima kasih.